Mesti ramai pesara dan penjawat awam yang rasa sangat gembira dan lega sekarang kan? Sebabnya, untuk bulan Mei 2026, bayaran memang dijadualkan masuk lebih awal sikit daripada biasa. Memang seronok bila duit masuk awal. Lebih-lebih lagi bila kita nak mula merancang untuk sambut perayaan. Tapi hakikatnya, walaupun ia menyenangkan hari ini, tarikh-tarikh ni juga bawa satu cabaran besar kalau kita tak mula fikir tentang jadual untuk bulan Jun nanti. Kalau kita perhatikan betul-betul perjalanan tarikh bulan tu, untuk pesara kerajaan, bayaran pencen dijadualkan masuk pada 19 Mei 2026, iaitu hari Selasa. Dan macam yang ramai dah sedia maklum melalui pengalaman, kadang-kadang pencen ni boleh nampak masuk seawal malam sebelumnya, bergantung pada kelancaran proses band masing-masing. Manakala untuk penjawat awam pula, gaji akan masuk pada 21 Mei 2026, pada hari Khamis. Kenapa masuk awal? Sebab sambutan Hari Raya Aidiladha dijangka jatuh pada hujung bulan Mei. Jadi memang legalah, ia bagi ruang yang cukup untuk kita tempah tiket bas, plan perjalanan balik kampung atau beli barang dapur dan pakaian dengan tenang tanpa perlu bersesak di saat-saat akhir. Apabila kita melangkah masuk ke bulan Jun 2026, jadual pembayaran akan kembali normal. Bermaksud, tiada bayaran awal. Kegairahan persiapan di bulan Mei itu perlu diseimbangkan dengan kesedaran bahawa bulan Jun memerlukan disiplin kewangan yang jauh lebih tinggi. Nampak macam fakta ringkas, tapi menyedari perkara ni dengan hati yang tenang adalah langkah pertama untuk pastikan dompet kita sentiasa stabil. Cuba bayangkan jarak hari je. Selepas kemeriahan sambutan Hari Raya Aidiladha beransur tamat pada hujung bulan Mei, kita perlu mula mengira hari. Kita akan tempuh minggu pertama bulan Jun, kemudian minggu kedua, minggu ketiga sehinggalah tarikh 19 Jun untuk pesara kerajaan menerima pencen semula. Bagi penjawat awam, tempoh menunggunya lebih lama, iaitu sampai 25 Jun. Cuba kira, ini bermakna anda perlu mengharungi tempoh lebih kurang 35 hari di mana tiada aliran tunai baru yang akan masuk. Jarak masa yang agak panjang macam ni memang betul-betul menuntut kesabaran dan perancangan yang sangat teliti. Kita semua faham, bila duit masuk je, macam-macam tanggungjawab nak kena lunaskan serentak. Kita ada senarai yang panjang. Beli barang dapur dan barang basah nak layan tetamu, persiapan raya sekeluarga, kemudian kos minyak dan tol untuk mereka yang perlu memandu jauh balik kampung. Ada pula peruntukan duit raya anak-anak serta sedikit sumbangan buat ibu bapa tersayang. Dan pada masa yang sama, komitmen bulanan biasa macam bil air, bil elektrik dan ansuran tetap kena bayar. Semua ni memang sangat wajar. Tapi, lepas raya dah habis dan kita kembali ke rutin biasa, selalunya waktu inilah ramai baru perasan baki dalam bank makin mengecil. Langkah pertama yang paling berkesan tapi kadang-kadang paling susah nak buat adalah membezakan secara tegas antara keperluan dan kehendak sementara. Ramai antara kita tak perasan benda ni. Keperluan tu maksudnya komitmen yang kritikal, macam angsuran kereta, pinjaman yang mengikat dan bekalan makanan asas di rumah. Manakala kehendak sementara tu adalah perkara-perkara tambahan yang selalunya dipengaruhi oleh mood perayaan. Contohnya, tiba-tiba rasa teringin nak beli perabot atau langsir baru walaupun yang sedia ada tu elok lagi. Waktu macam ni, kehendak sementara tu kita kena tangguhkan atau kurangkan dulu. Bila kita jelas tentang perbezaan ni, bajet kita akan jadi jauh lebih kukuh. Sebagai makluman tambahan, kalau anda merupakan penerima program Sumbangan Asas Rahmah atau SARA, jangkaan bantuan bulanan seterusnya dijadualkan masuk pada 1 Jun 2026 melalui MyCard bagi mereka yang layak. Syukurlah, sekurang-kurangnya ini sedikit sebanyak boleh tolong ringankan beban beli barang dapur. Tapi, untuk majoriti yang tak ada bantuan tambahan lain ni, kawalan keuangan sendiri itu akan jadi penyelamat paling besar anda. Jadi, macam mana cara paling praktikal nak uruskan semua ni? Mudah je, kira komitmen tetap anda lebih awal. Ambil buku nota, duduk dengan tenang dan senaraikan semuanya sebelum duit gaji atau pencen tu mula disentuh. Dalam tempoh waktu bajet agak ketat ni lah, selalunya ada pihak tak bertanggungjawab cuba ambil kesempatan. Mereka tahu ada yang sedang mencari alternatif keuangan. Jadi saya nak pesan, contohnya kalau anda merujuk platform seperti Bantuan Sekeluarga Care, ingat baik-baik yang mereka tidak mempunyai ejen langsung dan mereka tak akan pernah hantar mesej secara peribadi kepada anda untuk minta sebarang bentuk bayaran atau duit pendahuluan. Hati-hati dengan skamer yang suka guna nama bantuan macam ni. Jaga maklumat peribadi dan lindungi duit anda sebaiknya. Akhir sekali, saya nak tanya kepada anda semua, adakah anda sendiri rasa duit pencen atau gaji sekarang ni semakin mencabar nak bagi cukup sampai hujung bulan? Kongsikan realiti dan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Bila kita baca perkongsian orang lain, sekurang-kurangnya kita rasa tak keseorangan harungi beban kos sari hidup ni. Semoga segala urusan perancangan kewangan anda sentiasa dipermudahkan. Terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa bersama saya hari ini. Jaga diri dan kita jumpa lagi.